Saya awal. Oh, satu. Assalamualaikum dan apa khabar semua KSB fam. So malam ni aku nak buat reaction daripada True Horror Story POV Real or Not yang bertajuk The Dream. Jom kita layan. Wahai pengikutku, malam ini membawa kabar yang menggembirakan. Kamu adalah pengikutku yang terpilih. Ilmu yang aku titipkan antara mimpi dan sedar kini sudah menjadi sebahagian darimu, wahai pengikutku. Tanpa kamu sadari, langkahmu semakin hampir dengan langkahku. Masanya telah tiba. Bukan kerana aku memaksa, tetapi kerana kamu sudah bersedia. Mulakan dengan tunduk pada sepi, dengarkan yang tidak didengari, ikuti jejak yang muncul saat cahaya hampir padam. Aku tidak perlu berkata lebih, kerana mulai malam ini kamu sudah tahu. Yang ujung-ujung aku tak dengar. Ujung-ujung aku tak dengar apa maksud dia. Okey. Dia mimpi guys, dia mimpi. Dia mimpi tadi lah. Mana tok guru dia kot bagi hint kot dalam mimpi. Alhamdulillah dapat mimpi lagi. Adakah ini ajaran sesat guys? Dah komplit ni. Mana tu? Where did I stop? Okay. Tadi mimpi tu cakap aku dah ready. Okay. Aku sekarang just need to hafal this. So mimpi tu cakap dia dah ready. So ada benda dia kena buat lah. Ni salah satu yang dia buat ni. Mudahan aku dapat jadi. Ya Allah. Okay. Bismillah. Aku dengar macam bunyi-bunyi apa? Bunyi-bunyi macam orang masuk. Okay. Okay. Kau dengar? Apa bunyi tu? Apa bunyi tu? Bunyi kursi. Ke kursi yang dia duduk? Okay. Gimana? Doa masuk tandas kot. Okey, dia nak ambil air sembayang. Ada dengar bunyi krek kat belakang. Jangan return kan, tiba-tiba muncul lah benda tu. Korang standby guys. Standby. Okey. Biasa kalau pen tu jadi macam-macam. Nasib baik. Oi,
Aku perasan buku tu ada atas meja tadi kan. Okay. Kenapa dia tak ada dah? Okay, man. Aku ingat tadi kedudukan kat mana letak meja. Mana dia ada benda alih kan. Makna dia ada benda yang tak betul ni. Gelik betul. Okay, just to confirm. Korang perasan tak? Okay. Memang tadi dia letak atas meja tau. Tiba-tiba beralih. Kalau korang perasan, korang komen kat bawah. Adakah ini real or not? Okay. Okay. Okay, dia dah hafal lah apa benda yang kena buat. Okay, come on, you can do this. Kau nak naik darjat kan? Tak semua orang dapat mimpi tu. Okay, you can do this. You can do this. You can do this. Bismillah. Okay. Okay. Yang ni ramai yang tanya pakai apa. Korang jangan fikir pula ini solat betul-betul dia orang solat. Ini hanya lakonan. Tak baca apa pun. Tak dengar apa dia baca. Dengar bunyi something. Ketek ketuk. Allah Akbar. Korang nampak tak? La ilaha illallah. Patutlah letak cermin kat situ. Pun senyum juga. Kenapa dia orang ambil orang kuat senyum ni bila lepas solat ni? Ada lagi guys. Oh tak ada. Allahu Akbar. Dari awal. Oh, satu. Astagfirullahaladzim. Aku nampak ni. Siap. So dia kena ganggu lah masa nak solat ni. Aku teringat apa ni, ada benda dia cakap kerana ajaran sesat kena ganggu macam ni. Apa lagi? Weh, kau nampak semacam kot. Kita kena berani. Kita kena berani. Dia cakap kita kena berani. Okay, cubaan. Okay, dia yang tadi dia buka buku tu nak suruh kita baca ke? Aku rasa memang tak sempat baca ni. Kecil pula tu kan. Memang tak nampak lah. Tapi yang aku tahu dia suruh berani. Kita kena berani. So dia buat balik. Aduh. Pintu kat depan tu je. Stand by guys.
Okey, Pak ni. Oh, tak ada. Ada bunyi okey dalam solat? Sebelah dia. Astaghfirullahalazim. Kau kena berani kan? Berani tengok. Dia bangun. Oh, dia baca terus. Bagi salam lepas ni. Apa dia buat tu? Nak doa ke nak apa? Bismillah. Oh, dia baca yang zikir tu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam rukun solat tu tambah Allahu Akbar, astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Pingsan. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Kerana ajaran sesat, ia diganggu jin. Apa pendapat korang? Sama ada real or not? Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.